Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and selamat pagi, selamat berhujung minggu. Hari ini saya nak tuai kantan sebab ada permintaan daripada seorang rakan peniaga yang nak bunga kantan dengan jumlah yang agak banyak. Jadi saya akan tuai lah, bermula daripada belakang ke depan. Jom. Okey, kita sambung sikit lagi. Ini hasil di bahagian sini pula. Yang tadi bahagian lot besar, lebih kurang ada dalam 15 ke 20 rumpun yang di bahagian lot depan, dan di bahagian lot belakang ni ada lebih kurang 8 rumpun saja tinggal. Sebab ikutnya ada 12 rumpun, tapi saya dah bawa sebahagian dibawa ke kebun selatan untuk penanaman semula di kebun selatan. Dan ini adalah tuaian hari ini, dan ni saya nak tuai sikit lagi lah. Ni di bahagian lot belakang. Jom. Kecil sedikit. Perkumpulan matahari tertarik ada. Buat sebalik. Okey, ni pokok kantan semua ya. Ni pokok kantan di bahagian lot depan yang saya cakap tadi tu. Ni tak larat nak tuai. Kejap lagi lah, esok-esok ke, hari Ahad ke. Ada permintaan hari Ahad ke, ada permintaan. Jadi tak apa, seminggu ni kita pulun jual bunga kantan dan juga serai tu lot kawan punya. Ni bunga kantan di bahagian lot depan ya. Kita akan pulun seminggu ni sebelum hari raya menjelang.